Hai dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Berita 101, saluran yang membawakan perkembangan terkini mengenai bantuan dan isu semasa di Malaysia. Ramai yang tertanya-tanya bila agaknya bayaran RM900 untuk fasa keempat program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah atau nama singkatannya Syukur akan mula disalurkan. Fasa ini merupakan fasa terakhir bagi tahun 2025 dan setakat ini masih belum ada tarikh rasmi diumumkan. Untuk makluman, 3 fasa terdahulu sudah pun selesai dibayar kepada penerima yang layak. Sekarang hanya tinggal satu fasa terakhir iaitu fasa keempat. Berdasarkan jadual asal, pembayaran sepatutnya dibuat pada bulan Oktober iaitu bulan ini. Tapi sekarang kita dah pun berada di penghujung bulan dan bayaran masih belum masuk. Persoalan utama sekarang, adakah bayaran ini akan disalurkan dalam masa terdekat atau ditunda ke bulan depan? Ada juga yang risau kalau bantuan ni mungkin dibatalkan disebabkan faktor-faktor tertentu. Sedikit latar belakang program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah ini khusus untuk rakyat Sabah yang tersenarai dalam data e-kasih sebagai miskin atau miskin tegar. Setiap penerima menerima RM900 setiap fasa dan keseluruhan bantuan berjumlah RM3,600 bagi 4 fasa sepanjang tahun. Bayaran dibuat terus ke akaun bank atau secara tunai bagi yang tiada akaun. Kalau ikut rekod sebelum ni, bayaran fasa ketiga sepatutnya dijadualkan pada bulan Ogos tapi hanya disalurkan hujung September hingga awal Oktober. Jadi, berdasarkan corak sebelum ni, agak besar kemungkinan bayaran fasa keempat juga akan ditunda. Tambahan pula, pilihan raya negeri Sabah dijangka berlangsung pada hujung November. Jadi ada kemungkinan bayaran terakhir ini akan diagihkan sekitar pertengahan atau penghujung bulan depan, mungkin sebagai tarikan menjelang pilihan raya. Tapi buat masa sekarang, itu hanyalah jangkaan, belum ada pengesahan rasmi. Setakat laporan ini disiarkan, belum ada memo atau kenyataan rasmi dikeluarkan mengenai tarikh sebenar bayaran fasa keempat. Jika anda ternampak mana-mana pihak yang mendakwa tahu tarikh rasmi, berhati-hati, maklumat itu belum disahkan. Untuk rujukan lanjut, anda boleh semak laman web padans.sabah.gov.my di bahagian soalan lazim bagi mendapatkan info tentang kelayakan, cara bayaran dan jadual rasmi apabila ia diumumkan nanti. Itu saja laporan untuk kali ini. Jangan lupa subscribe ke Berita 101 dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas sebarang perkembangan terkini mengenai bantuan dan isu rakyat. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam laporan seterusnya.